So, ini adalah webcam terbaru daripada Osbot, Meet 2 4K AI. Paling best, Osbot ada sediakan software untuk webcam ni. Dan dalam software ni, macam-macam yang kita boleh buat. Antara features yang famous, kita boleh blurkan background video kita. So, kat dalam kotak ni, korang akan dapat satu kabel Type-C, USB adapter, user manual, camera stand dan webcam tu sendiri. Yang saya beli ni color hijau. Cara nak guna dia mudah saja. Korang just sambungkan kabel Type-C antara webcam dan PC. Tak perlu install sebarang software, dia akan detect sendiri. Lepas tu korang boleh guna sama ada untuk buat recording, nak live streaming ataupun online meeting. Dari segi video dia memang sangat clear. Resolution dia kita boleh set daripada 720p hingga 4K 30fps. Ini dia punya stand, jenis magnetic. Korang tak perlukan sebarang skru. Just letakkan webcam ni dan dia akan melekat. Stand ni korang boleh adjust dia punya level sama ada nak tinggikan dia ataupun nak rendahkan dia. Korang boleh tukar dia punya mood sama ada nak jadikan dia portrait ataupun landscape. Dan kat dalam software ni macam-macam kita boleh setting lagi. Nak guna filter, nak bagi muka lawa ataupun nak cerahkan video ni, nak control dia punya kontras. Okey, sebelum saya lupa, kita boleh gunakan gesture command untuk zoom in ataupun zoom out. Dan kita boleh gunakan tangan kita ni untuk aktifkan auto framing untuk kekalkan kedudukan kita dalam frame walaupun kita bergerak-gerak. Pada bahagian bawah ni dia ada mounting untuk kita lekatkan tripod. Ini adalah gambaran ketika kita sedang live menggunakan green screen dan hasil dia sangat mengejutkan. Video yang dihasilkan memang sangat lawa, memang sangat clear. Overall webcam daripada Osbot ni memang sangat berbaloi. Tambah-tambah pada live streamer dan juga online seller kat luar sana tu, barang ni memang jadi. So kalau korang nak dapatkan, link dah saya sediakan, boleh tekan dan order sekarang.